Baru-baru ini kemesraan pelawak popular Zizan Razak dan bekas kekasih Emma Maembong ketika menjayakan kempen jenama Baju Raya mencetuskan spekulasi. Malah tidak kekok digandingkan biarpun pernah bercinta, menyaksikan berderu-deru doa dan restu peminat dilayangkan kepada mereka. Masing-masing mahu melihat pasangan ini disatukan semula. Emma sudah kembali solo selepas rumah tangga dibina dengan juruterbang Muhammad Shazli Azhar berakhir tahun lalu. Katanya, sedikit banyak mengimbau kenangan lalu apabila bekerja bersama Emma. Tambahnya, mereka sememangnya rapat daripada sudut profesional, terutama berkaitan kerja kerana saling memahami namun belum terfikir untuk ke arah lain lagi. Jelas Zizan, dia dan Emma bukanlah tidak berjumpa langsung. Selepas putus, mereka sering berjumpa dalam majlis tertentu. Oleh itu diusik kemungkinan kembali bercinta. Zizan berkata, buat masa ini tidak terfikir untuk kembali bersama. Terdahulu percintaan 2 tahun berakhir apabila Emma dilaporkan dikatakan tidak tahan dengan sikap playboy Zizan pada 2015. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun semoga urusan Zizan Razak dan Emma terus berjaya dalam kerjaya yang dibina.